Guys, video ini adalah nasi campur, berita campur. Jadi yuran dengar, follow, like, repost dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas masa Israel laknatullah telah mengiktirafkan Somaliland sebagai satu negara, saya telah dikatakan Somaliland akan memberikan tapak askar kepada Israel buat masa depan, dan tak tunggu lama semalam telah diumumkan Presiden ataupun menteri salah sekor daripada kabinet Netanyahu telah sampai ke Somaliland dan telah membuatkan satu perjanjian yang dikatakan Somaliland akan diberikan pada Israel beberapa luas tanah untuk membuatkan tapak askar untuk menjagakan keselamatan Somaliland. Okey, tiada masalah. Apa yang kita faham di sini, Israel nak berhampir dengan Saudi. Macam yang saya kata juga. Jadi, apa yang jadi juga dalam masa yang sama, ada salah sekor yang daripada kerajaan pembangkang di Yaman telah melarikan diri daripada Yaman, dia lari ke Somaliland. Dapat lindungan di Somaliland kerana Somaliland telah di bawah kuasa Israel. Jadi, keadaan yang diiktirafkan bla 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 semua ini, punca satu salahnya adalah peperangan W3 dah hampir guys. Kerana keadaan makin lama makin panas. Saudi dah berdepan dengan UAE. Syria tengah berkecoh dengan PKK dan YPJ dan SDF apa semua. Iran dan Israel keadaan pun tengah panas. Belah barat sana Venezuela, Colombia, USA tengah panas, dan Mexico juga. Di Eropah pun sama juga. Rusia telah ugut Eropah untuk menserangkan Germany, negara yang tercanggih di dunia kononnya, telah mengalami dalam keadaan kegelapan dalam beberapa hari yang lalu, dalam 2 hari juga, kerana tiada bekalan diesel dan tak boleh diberikan tenaga elektrik kepada perumahan-perumahan orang awam. Jadi ini adalah semua punca yang membuktikan bye-bye, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kau orang kena kuatkan iman dan solat banyak-banyak dan taubatlah kerana kita dah hampir akhir zaman.